Hello semua, selamat datang ke Auto Touch Malaysia. Hari ini kami akan kongsikan semua butiran tentang produk Bezza 2025 dalam warna metallic silver, yang secara rasmi dikenali sebagai glittering silver. Model sedan kompak ini terus menjadi pilihan utama rakyat Malaysia yang mahukan gabungan gaya moden, praktikaliti, dan kecekapan bahan api. Dengan lampu utama LED yang bergaya, grill hadapan serta bumper yang direka semula, dan rim alloy 2 tona bersaiz 15 inci, Bezza tampil lebih sporty dan elegan. Ciri tambahan seperti pemegang pintu berlapis krom, antena sirip jerung, dan cermin sisi boleh lipat dengan lampu isyarat menjadikan rekaannya lebih moden dan praktikal. Skirting sisi dan bumper belakang yang aerodinamik turut menambah prestasi keseluruhan kereta ini. Di bahagian dalaman, Bezza menawarkan tempat duduk kulit semi bucket yang selesa untuk perjalanan jauh. Paparan meter dengan pencahayaan putih memberikan sentuhan premium dan mudah dibaca. Dari segi teknologi, Bezza dilengkapi sistem kemasukan pintar, butang mula, henti enjin, serta sistem multimedia dengan navigasi dan sokongan Smart Link untuk pengguna Android. Terdapat juga ruang khas untuk telefon bimbit dan port USB untuk penumpang belakang. Untuk prestasi, Bezza menawarkan dua pilihan enjin yang menjimatkan. Enjin 1.0 LVVTi menghasilkan 67 tenaga kuda dan 91 Nm torque, dengan pilihan transmisi manual 5 kelajuan atau automatik 4 kelajuan. Bagi yang mahukan lebih kuasa, enjin 1.3 L2 VVTi menawarkan 94 tenaga kuda dan 121 Nm torque bersama transmisi automatik 4 kelajuan. Dengan sistem Eco Idle, Auto Start Stop, varian 1.3L boleh mencapai penggunaan bahan api sehingga 22 km/h, sangat sesuai untuk pemanduan harian maupun jarak jauh. Ciri keselamatan turut menjadi kelebihan Bezza. Varian AV dilengkapi sistem Advanced Safety Assist (ASA) 2.0 yang merangkumi Pre-Collision Warning dan Braking. Ciri lain termasuk Vehicle Stability Control (VSC), Traction Control (TRC), Hill Start Assist (HSA), sistem brake ABS dengan EBD, serta peringatan tali pinggang keledar untuk pemandu dan penumpang hadapan. Dengan penarafan 5 bintang ASEAN NCAP, Bezza menjanjikan perlindungan terbaik. Warna lain yang ditawarkan termasuk Garnet Red, Ocean Blue, Granite Grey, Sugar Brown, Ivory White dan pastinya Glittering Silver yang menawan. Harga bermula dari RM34,580 hingga RM49,980, menjadikan Bezza 2025 sebagai sedan paling berbaloi dalam kelasnya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tinggalkan komen anda di bawah. Sokong channel Auto Touch Malaysia untuk lebih banyak video otomotif terkini.